Tanda kasih Perdana Menteri. Ia gambaran utama apabila melihat keprihatinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turun padang meninjau lokasi kebakaran besar di Kampung Bahagia Sandakan. Kebakaran pada Ahad itu bukan sahaja memusnahkan kira-kira 1,000 rumah, tetapi juga menjejaskan kehidupan dan pekerjaan mangsa. Perdana Menteri tiba di lokasi bencana berhampiran Masjid Kampung Bahagia pada 4.20 petang, diiringi Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sakmud. Beliau sempat meluangkan masa meninjau sisa-sisa kemusnahan di perkampungan atas air itu selain menyantuni serta bertanya khabar kepada mangsa yang kehilangan tempat tinggal dalam kejadian berkenaan. Anwar kemudiannya meneruskan tinjauan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Dewan Projek Perumahan Rakyat PPR Taman Batu Sapi bagi melihat sendiri keadaan mangsa sebelum mengakhiri lawatan kerja beliau. Dalam kejadian tersebut, ribuan penduduk di perkampungan atas air berkenaan terjejas apabila api marak dengan pantas memusnahkan kediaman mereka yang melibatkan kawasan seluas lebih 4 hektar.